Piala ni dia direka oleh kami. Piala, sebab tadi Datuk terhenti di piala tu. Jadi mungkin Datuk boleh kembangkan sikit penceritaan tu. Okey. Piala ni sebenarnya memang sangat unik lah. Sebab bila tercetusnya idea nak mewujudkan kejohanan Piala Dunia ni, kita tak boleh ada Piala Dunia ni macam yalah, beli piala jadikan Piala Dunia, ataupun pergi cari piala mana-mana kita jadikan Piala Dunia, atau beli piala yang paling mahal jadikan Piala Dunia. Dia tak ada satu sentimen, tak ada signifikan dia kepada kejohanan maupun penganjuran maupun acara sukan tu sendiri. Okay. Jadi ini saya tak nafikan lah. Memang ilham ni adalah ilham Somali. Okey. Walaupun dari segi siapa, minta maaf rakan-rakan ramai yang kenal dia yang tengah menonton ni, dari segi taste dia ni selalu tak adalah best sangat. Kan? Itu macam setuju je tu Mohsin. Beli kat pertama sudah kan. Tipik je kan. Tapi ilham ni memang ilham beliau. Tapi kita sama-sama contribute dengan Istaf, Halim Kadir, rakan-rakan yang terbabit dalam Jawatan PSM, kita curahkan idea di situ, maka lahirlah satu piala ni. Piala ni ada nama tu sebenarnya. Dia, kita dalam bahasa Melayu lah kan. Dia panggil Piala Serumpun. Kalau kita boleh fokus sekejap dekat piala, boleh kamera boleh tengok piala. Pusing-pusing kejap ke? Kamera kita pusing kejap. Boleh tengok sikit dekat piala ni. Kalau kita tengok piala ni, dia direka oleh kami semua, ilham oleh beberapa orang yang saya sebutkan nama tadi lah. Dia ada 3 helai daun. Itu yang melambangkan, nampak dari 3 helai daun tu yang melambangkan pemain regu sepak takraw. Ini regu ni kira, kita jangan cerita quadrant dengan double lah. Maksudnya regu ni adalah kira asas pada sepak takraw, permainan sepak takraw moden. Jadi ada falsafah di sebalik daun tu ya. Ya. Jadi situlah kita ada kita punya tekong, kita ada kita punya feeder, kita ada kita punya killer di situlah. Ini dia punya asas. Dan ketiga-tiga watak ini menjulang bola sepak takraw yang ada ukiran peta dunia di situ. Saya pun tak perasan. Okey. Itu yang melambangkan kita ni serumpun. Walaupun kalau dulu kita boleh cerita serumpun ni Asia Tenggara dan sebagainya. Tapi sepak takraw ni dah jadi permainan serumpun satu dunia. Dan juga dia ada elemen-elemen tertentu di sini. Dia punya piala ni dibuat daripada pewter. Berat dia, kalau tak silap saya hampir lebih kurang 17 kilogram ni. Berat. Baru nama standard piala dunia, betul tak? Kalau setakat 2 kilo, 3 kilo tu dah macam... Okey. Kemudian disaluti, itu ada sedikit disaluti dengan emas. Yang bahagian rotannya dan juga peta dunia tu. Dan juga kayu, ini dibuat daripada kayu tempatan. Saya pun tak ingatlah apa nama kayunya, tapi memang kayu tempatan daripada Malaysia. Dan juga ada ukiran bunga raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Sebab piala ni memang hadiah daripada Malaysia kepada kejohanan Piala Dunia ini. Dan ini sebenarnya piala ni adalah usaha sama juga dibuat oleh kraft tangan Malaysia sebenarnya. Dan melibatkan adi guru logam dan juga adi guru kayu. Jadi ini cerita dia sangat unik lah piala ni sebenarnya. Tapi ada juga cerita yang berlaku mistik juga tentang piala. Itu kita simpan nanti. Itu kita simpan nanti. Itu. Jadi cerita secara ringkasnya itulah cerita pasal piala tersebut. Nak tahu pasal mistik-mistik ni? Tunggu, saya kena pakai kopiah dulu.